Pulatibang 3 ialah pusat latihan lanjutan bagi juruterbang pesawat pejuang, Fighter Aircraft, Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, di Pangkalan Udara Kuantan, Pahang. Ia berperanan melatih juruterbang yang telah tamat latihan asas dari Inspen 1 dan telah disalurkan ke cabang sayap tempur, Fighter Stream. Peranan, fungsi utama. 1. Latihan lanjutan pesawat pejuang. Menyediakan latihan taktikal dan lanjutan kepada juruterbang sebelum ditempatkan ke skuadron pejuang operasi. 2. Persediaan misi tempur. Melatih taktik udara ke udara dan udara ke darat, dogfight, pengeboman, serta pengelakan pertahanan musuh. 3. Pembentukan juruterbang tempur. Melahirkan juruterbang pejuang profesional yang bersedia menyertai skuadron operasi seperti 0, 6 dan 0, 18 skuadron. Pesawat latihan yang digunakan adalah 1. Ermaci MB-339cm. Pesawat jet latihan lanjutan buatan Itali. Mempunyai sistem avionik dan persenjataan asas. 2. Bay Hawk 108-208. Pesawat tempur ringan yang juga digunakan untuk latihan taktikal. Digunakan untuk membiasakan pelatih dengan platform tempur sebenar. Modul latihan di Pulatibang 3. Taktik serangan udara ke darat. Manuver tempur udara ke udara, dogfight. Latihan penerbangan formasi lanjutan. Latihan navigasi taktikal. Latihan penerbangan malam dan rendah. Simulasi pertempuran. Latihan integrasi sistem senjata. Tempoh latihan sekitar 9-12 bulan bergantung kepada prestasi dan modul. Lulusan akan diserap ke dalam skuadron tempur aktif TUDM. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.